Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2021, kertas 2 soalan 7. So tajuk dia adalah pengamiran. So diberitahu kami fungsi kecurangan bagi suatu lengkung ialah 2x tolak 2. So lengkung tu melalui titik ni. Dia minta kami cari persamaan lengkung tu. Okay. So fungsi kecurangan bermaksud adalah dx sama dengan 2x minus 2. So sini kami nak cari y lah. Kami perlu kamir. So y sama dengan x square minus 2x plus c. So kami ganti dengan titik tu. So negatif 7 sama dengan negatif 2 square minus 2 negatif 2 plus c. So c kami dapat negatif 15. So bermaksud y sama dengan x square minus 2x minus 15. B. Jika lengkung tu digerakkan satu unit ke kiri, cari persamaan baharu lengkung itu. So sini kami perlu ungkapkan persamaan lengkung tu dalam bentuk vertex dahulu. So y sama dengan x square minus 2x minus 15. So perkali bagi A dia adalah 1. So soal tak ada masalah. So sini kami terus x square minus 2x plus negatif 2 per 2 square minus negatif 2 per 2 square negatif 15. So sini first 3 term ni gabungkan jadi x minus 1 square. So belakang 2 term tu akan menjadi negatif 16. So dia cakap lengkung tu digerakkan satu unit ke kiri. So bermaksud ada perubahan di sini lah. So dia akan tambah 1 ke atau tolak 1. Dia akan tambah 1 lah. So dia akan menjadi x minus 1 plus 1. So persamaan baharu lengkung ialah y sama dengan x square minus 16. Okay. So sekarang kami dia cakap seterusnya cari isi baharu janaan dalam sebutan pi apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung dan paksi x tu dikisarkan 180 pada paksi y. So sekarang kami nak look laka graf ini. Okay. So dia adalah bentuk tak happy. Bentuk happy. Okay. So dia akan lebih kurang something like this. So disebabkan dia punya dia tiada sebutan x, so bermaksud titik vertex dia akan berada pada paksi x lah. So sini negatif 16, sini x, sini y. Okay. So kawasan rantau yang dibatasi oleh lengkung dan paksi x adalah di mana? Adalah di sini ya, kedua-dua belah. Sini saya mahu label 0 lah. Okay. So bermaksud dia cakap di kisar 180 kan. So bermaksud sini kami tak payah divide with 2 lah. Tak payah. Sebab rantau yang dibatasi adalah berada di kedua-dua belah paksi y. Okay. So isi baharu sama dengan pi. Okay. Sini persamaan dia adalah y sama dengan x square minus 16 kan. So dia dikisar pada paksi y. So di sini kami perlu ambil x square lah. So bermaksud x square sama dengan y tambah 16. So sini adalah y tambah 16 per dx. Okay. So per dy lah ni kasar. Ni kami ada y. Okay. So sini pi, sini y square per 2 plus 16y. Sini saya tak tulis dia kami mau berapa. Okay. Kami mau kami dari berapa ke berapa. Sini 16, sini ke 0. So negatif 16 0, negatif 16 0. Okay. So sama juga sini langkah ganti kamu mesti mau tulis. Saya tak tulis di sini. So sini kamu akan dapat pi 0 minus negatif 128. So sini kamu akan dapat 128 pi unit cube.